Assalamualaikum, salam Malaysia Brunei. So jumpa lagi dengan aku Amar dalam AKTV. So sekarang ni aku berada di Kuching, Sarawak. Nah, hari ni hari ke 1, 2, 3 hari di Kuching. Okay. So pagi ni cuaca sangat baik, alhamdulillah. Oh ya, sebelum lupa, yang baru menonton video ni, terus tekan like-nya supaya anda terlupa. Okay. Dan yang belum subscribe, pastikan subscribe. Okay, untuk Kuching ni aku akan berada di sini sehingga hari Khamis. Jumaat aku akan mula balik ke Miri lah. Okay. So untuk pengetahuan bis kita semua, Bandaraya Kuching adalah salah satu bandar terbersih di Malaysia. So dalam video ni aku akan membawa bis kita melihat kawasan-kawasan yang berdekatan di area Bandaraya Kuching. Okay. So teruskan nonton. Okay guys, serba sedikit tentang waterfront Kuching ni. Panjang waterfront ni kurang lebih lah dalam 1.5 km. Okay. Kalau berjalan sajalah, berjalan non-stop, adalah dalam 20 minit, 30 minit. Tapi kalau aku macam sekarang ni, aku dalam mode mengambil gambar, mengambil video. Aku rasa sejam baru aku sampai sana tu. Okay. Sejam baru aku sampai sana. Tapi best, enjoy dia punya view di sini, melihat perahu yang ni menyeberangi sungai Sarawak ni. Okey, kalau bis kita kemari, perahu ni kita boleh naik untuk seberang. Just bayar tambang kan. Nampak jeti sana, jeti di sana tu, turun and then perahu ni akan datang. Okey, bis kita semua naik and then menyeberang, macam tu. So kan naik perahu boleh, kan lalu jambatan pun boleh, dua-dua boleh. Jangan berenang, bahaya. Jangan berenang. Okey, sepanjang jambatan pula, astagfirullahalazim. Sepanjang waterfront Kuching ni, antara yang menarik untuk kita semua lihat adalah jambatan Rohana. Itu jambatan belakang. Okay. Jambatan Rohana, and then bangunan Dun Sarawak. Okay. Fort Negrita. Yang ni antara bangunan bersejarah juga lah, Fort Negrita ni. Okay. Astana Sarawak. Astana di sebelah sana lah. Kalau kita naik jambatan Rohana tu, nampak Astana Negeri Sarawak. Alright. Okay. Okey, kalau malam pula ada persembahan air di seberang sana. Okey, kalau malam. Jadi kita semua yang datang ke Kuching, anda payah risau. Malam apa besok? Anda payah risau. Malam prepare semua, ambil Grab ke, jalan kaki ke. Kalau tinggal berdekatan, boleh lepak di sana, bersantai-santai dengan keluarga, melihat pertunjukan air. Okay. InsyaAllah kalau sempat malam sekarang aku kebetulan ada berjalan, mungkin aku akan selitkan sedikit video. Okay, InsyaAllah. Tapi buat masa sekarang, yes, kita semua nikmatilah pemandangan waterfront Kuching. Okey, sepanjang aku berada di sinilah dalam beberapa hari ini, apa yang menarik perhatianku, waterfront ni
bukan saja sesuai untuk kita ni beriadah, masa kita berjalan-jalan, kita ni juga macam boleh berjogging di sini kah, yang brisk walk. So kita semua yang tinggal lah, sebagai contoh tinggal di hotel berdekatan kan, mungkin petangnya ada aktiviti ataupun yang biasa melakukan aktiviti fizikal pada setiap hari kan. Jadi pagi, petang, malam ke, boleh jogging di waterfront ni. Boleh tahan kan ni 1.5 pergi balik dah dapat 3 km. Wow, cukup sehat untuk kita ni semua. Okay, InsyaAllah. Selain daripada tu juga, yang membawa keluarga, anak-anak, jangan risau, ada tempat permainan kanak-kanak juga disediakan. Jadi ini perlu risau. Ini apa kata orang? Ini risau kalau kanak-kanak tu, baba, aku mau pergi taman. Oh mami, aku mau bermain. Tak perlu risau, ada juga disediakan. Alright. Lepas tu di sepanjang waterfront ni, apa yang menariknya, habis kita akan jumpa pelbagai tempat makan sepanjang-panjangan. Jadi kita semua tidak perlu risau lah kalau hal makan tu. Okay, memang cukup, memang ada di sini. Alright. Jauh-jauh apa nama, kita ni berjalan kan, kita ni berjalan dari Lawas sampai ke Kuching. And then aku membawa kita semua yang dari Brunei untuk menikmati pemandangan yang ada di sini. So satu je aku minta, okay, kita semua untuk video ni kita ni share ramai-ramai. Tekan button share tu, mungkin boleh pergi share ke grup WhatsApp ke, status WhatsApp ke, di Facebook ke. Mungkin kemudian hari bis kita ada planning, ada perancangan untuk bercuti ke Kuching, Sarawak. So sudah mendapat gambaran, aku di Kuching Karang kan berapa, kemana kan ku tuju kalau di Kuching Karang. So bis kita semua, saudara-saudara, perhatian semua dah tahu dah. Okay, jadi amat penting untuk bis kita semua share video ni. And then komen juga, siapa di antara penontonku yang sering kali ataupun yang belum pernah lagi datang ke Kuching, boleh komen di bawah. And then kalau ke Kuching tu, apa yang menarik, bis kita pernah lawat lah di sini. Okay, di Kuching ni banyak tempat, ada museumnya. Museum banyak sini. Okay, banyak maksudku, di dalam ada museum sini, ada sana museum juga, sana pun ada museum juga. That's why aku cakap banyak lah. Okay, dan setiap museum tu ia ada keistimewaan masing-masing dari segi pameran. Kalau di Kuching ni juga ada kampung budaya. Okay, kampung budaya boleh dilawati juga. Alright, boleh search lah dalam Google kan mana-mana. Alright. So sekarang ni aku jalan-jalan, okay, dan ni melihat pemandangan di sekitar waterfront ni. Okay, untuk penonton-penonton yang ada di Kuching pula, kita nak bawa rakan-rakan kita yang bukan dari Kuching, especially yang mungkin berada di Sabah, yang berada di Brunei ataupun sekitar utara Sarawak, untuk datang ke Kuching. Okay, orang-orang Kuching, suara orang Kuching semua. Okay, kemanakah tempat yang orang Kuching recommend penonton kita untuk pergi jika berkunjung ke Kuching? Silakan komen banyak-banyak di bawah. Mungkin ada yang recommend untuk makan mi Jawanya kah, mi koloknya kah, ataupun rojak, rojaknya kah, mana-mana saja. Okay, komen saja di bawah, supaya mudah untuk penonton kita yang mungkin dari Sabah, Brunei ataupun dari tempat lain yang bukan Kuching Sarawak untuk rujuk apabila datang ke Kuching ni. Okay, so boleh komen di bawah. Okay, kalau saya so far tempat makan yang saya terjatuh hati buat masa sekarang adalah salah satu flyover cafe. Dia punya mai kolok pula. Mi koloknya sana memang memang best. And then baru pagi ni tadi
area 1 saya makan mi Jawa. Ini mi Jawa tu, oh lupa pula nak ambil video tadi kan. So mi Jawa tu yang specialnya, first time juga saya jumpa mi Jawa yang ada sate ayam. Tadi tu dia optional, ada sate ayam, sate daging. Dekat mi Jawa ada sate, memang wow lah. Okay, and then pot mi sapi. Oh, yang tu kemarin lupa pula. Tapi area 1. Area 1. Okay, so mana-mana yang anda semua recommend penonton untuk pergi, sila letakkan di ruangan komen. Okay, sebanyak mungkin. Biar orang tahu kucing ni banyak tempat makan. Ya. So di sini kita dapat nampak kan, cantik, luas terbentang, berdiri megah. Oh alau Okay. Okay, di belakang aku sekarang nampak tak bangunan putih yang berdiri megah belakang aku. Okay, di sana pun aku recommend untuk penonton semua tinggal. Sebab apa? Sebab berhampiran Harbour View Hotel ni, yang putih ni, adanya the best cheese naan in town, Ceylonese. Mungkin kita semua nak ada gambaran Ceylonese apa tu tempat makan apa tu cari di Facebook. Lihat apa yang menarik dekat Ceylonese Kuching. Okay, so yang special kalau tinggal Harbour View lah. Kalau tinggal hotel lain boleh, tapi agak jauh sikit. Tapi untuk Harbour View saya recommend, sebab sebelum ni memang ada tinggal sana. I think dalam 2 tahun berturut pernah tinggal sana for a week maybe. Okay, so very recommend. And then boleh melawat juga Tepekong ni, nampak yang merah ni, boleh melawat juga. Okay, selain daripada tu dekat dengan Museum Cina juga. Okay, untuk bis kita semua berjalan-jalan. Okay, bis kita semua penonton, sekarang ni aku akan masuk ke dalam museum ni, but not sure if aku boleh buat recording ataupun menggambar something yang dalam ni. Tapi aku akan pasti sharing cerita dengan bis kita semua, apa pengalaman yang aku dapat di dalam. Alright, so let's go. Kehadiran. Okey, macam yang aku ada cerita tadi, Kuching ni banyak museum. Okey. So yang di depan aku sekarang ni adalah list museum yang ada di Kuching ni. Okey. So di Kuching sahaja ada 5 museum yang kita boleh lawat. Borneo Cultures Museum, Museum Sarawak yang ni all building, Natural History Museum, Islamic Heritage Museum, Chinese History Museum, yang tempat aku sekarang ni lah. Okey, lepas tu di Seri Aman ada Fort Ellis lah dan rumah Seri Aman. Okey, di Miri ada Petroleum Museum, yang ni kita semua familiar lah, yang atas bukit di Miri tu. Okey, ni Ecology Museum, Baram Regional Museum, yang ni aku belum pernah pergi lagi. So di Limbang, of course, Museum Limbang dekat Old Fort tu, dan yang di dekat Tasik Mas, Limbang Museum. Okey, so dah boleh plan dah akan ke museum mana dulu kalau ke Kuching.
Nah, kan selesai dah. So, menarik. Mesti menarik kan. Jadi, aku sangat recommend pengunjung semua untuk datang kemari. Penonton, okay? Untuk datang kemari, melihat sendiri lebih dekat, lebih mendalam mengenai sejarah China di muzium ini. Alright. So, bangunan ni asalnya dibina oleh Raja James Cook dulu untuk sebagai mahkamah Cina lah. Okay. So, itu antara yang dapat kukongsikan lah, info yang dapat kukongsikan kepada penonton semua. Selebihnya, kita semua sendiri kena datang sendiri kemari untuk melihat secara dekat. Okay. So, kita ni teruskan perjalanan ke sana lagi. Alright. Sebelum kita balik ke hotel dan check out. Okay, di sebelah kiri aku sekarang adalah bangunan kedai. Yang ni bangunan kedai-kedai lama yang masih beroperasi, masih terjaga, okay? Sampai ke hari ini. So di sepanjang bangunan ini kita boleh mencari makan lah, cari makan. Okay, sekarang ni kita ni makin dekat sudah ke bangunan Dun Sarawak. Nampak jelas. Okay. So ini adalah Jambatan Darul Hana. Di sana ada Astana Negeri Sarawak juga. Kalau kan menggambar sini guys, night view cantik, view siang pun cantik. Okey, yang dah menonton video ni sejauh ni, terus kita jangan lupa yang belum like, barangkali ada yang belum tekan button subscribe. Oh, satu lagi aku lupa. Ada kan button loceng sebelah subscribe tu, kita mesti tekan tu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kita semua akan dapat notification terus ke arah kita lah. Okay, jadi jangan lupa tekan button loceng tu. Okay, so macam mana video setakat ini? Okay, alhamdulillah kalau kita menyukai video ni, and kalau ada yang aku perlu tambah baik lagi, kita jangan malu, jangan segan, komen saja arah ruangan komen itu supaya aku dapat improve lagi apa yang kurang dalam video kita ni. Okay, so Kuching Sarawak so far aku gembira, especially kerana dapat berkongsi serba sedikit mengenai perjalanan aku pagi ni di kawasan waterfront. Okay, dan berkongsi pemandangan menarik, cerita menarik yang di sekitar sini lah. Okay, kalau kita lihat sebelah sini hotel tempatku tinggal, hampir kan. Okay, kalau di sini bangunan Dun, ada Jambatan Darul Hana. Okay, so yang menonton terima kasih banyak-banyak. Video ni aku stopkan di sini. Wow, fish. Okay, video ni aku akan hentikan di sini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton. Semoga penonton yang dikasihi semua dimurahkan rezeki, dilancarkan semua urusan dan dilimpahkan rezeki yang baik. InsyaAllah, amin. Okay, kalau kita terjumpa aku di mana-mana, kalau anda semua terjumpa saya di mana-mana, siapa aja. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Brunei. Jumpa lagi in the next video.